Dia kata bab tidak diterima sembahyang tanpa bersuci. Sembahyang mana? Salatun ism nakir. Itulah nak guna nahwu. Sembahyang. Apa-apa sembahyang Allah panggil sembahyang. Sujud syukur sembahyang ke? Orang tidak kata sembahyang syukur, sujud syukur. Sebab tu ada khilaf. Kalau kata sembahyang, ikut sembahyang istikharah kau, sembahyang hajat kau, sembahyang fardu kau, sembahyang sunat kau, sembahyang tarawih kau, mesti la tuqbalu salatun, bukan as-salatu. Sembahyang yang khusus, yang tertentu tak kira. Kalau kata sembahyang mesti kena ada air sembahyang. Tu tengok tajuk tu kemah dah. Tapi nak tahu kemah tak kemah, kita dulu kena kemah je dah. Nakirah sebutir tu dia ada makna dah. Nakirah sebutir. Tak namakan kalau kita tak kemah, kita baca lalu gitu. Tak khabar tu dia ada maksud tu. Solat tu dia dalam bentuk nakirah tu apa? Tak apalah. Wala sadaqatun la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Hadis dia bukan setakat tu. Jadi Imam Tirmizi ambil buat tajuk dia lafaz hadis. Tapi lafaz hadis bukan berhenti sekat tu, ada sikit lagi. Oleh kerana hak tu tidak dimaksudkan, dia tidak bubuh dalam tajuk. Tapi dalam hadis apa dia sebut juga tu. Sebab hadis tu mari sekali, dua-dua tu Nabi sebut sekali. La tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Tu bahagian yang kedua. Waktu tu tak nak kena mengena dengan suci. Tapi dalam hadis apa sebut? Sebab dia sebut sekali, Nabi sebut sekali ketika riwayat hadis la tuqbalu salatu. Dia sebut sekali. Jadi kita kena sebut sekali. Itu cara tu. Jadi sedekah tak diterima daripada hasil yang haram. Ikutlah kamu judi ke, kamu curi ke, nak pergi Mekah. Ataupun nak sedekah kat orang. Tak terima. Kalau duit haram, kalau kita niat sedekah setengah ulama kata jadi kafir. Parah. Jadi kafir. Bukan setakat dosa saja. Pasal apa? Kita mempersendakan agama. Ulama ni dia tak benda suci. Innallaha tayyib la yaqbal illa tayyib. Illa tayyibah. Allah Subhanahu Wa Taala tayyib, bagus, molek. Dia tak terima benda hak tak molek. Hak molek je dia terima. Hak hasil haram ni tak molek. Tak molek. Halalan tayyibah tu, halalan tayyibah. Dia tak ada lagu tu sifatnya kalau hak haram. Dia tak boleh lah. Kalau kita nak sedekah, nak kebajikan, tidak diterima, sia-sia saja. Sebab tu nak kebajikan, nak apa, pilihlah hak kita paling molek, paling kita sayang. Hak tu kau molek lah. Tapi kalau hak halal dah tidak molek benar pun, tu saya terima juga. Cuma mengikut kadar dia, terima juga, boleh pahala juga. Tapi kalau hulul daripada hasil yang haram, tak kira sikit ke banyak, tak diterima. La tuqbalu sadaqatun min ghulul. Min ghulul, min ibtidaiyah. Pada hasil itu berpunca daripada hak haram. Kalau berpunca daripada hak haram, itu saya lah. Kamu tukar, kamu basuh, nampak comel, kilap, tak boleh, tak akan jadi. Tu saya tak terima juga. Itu dia. Sembahyang kena bersuci. Sedekah kena hak halal. Hak haram tak boleh. Lepas tu hak orang taruh pergi dalam bank apa tu, bunga dia tu kan, lagu ni kalau dia nak wis sedekah tak boleh. Dia lepas tu dia kena wis saja. Boleh lepas apa dalam betul siapa. Dia tak boleh niat nak pahala, tak boleh. Kalau dia nak niat pahala, dosa. Tu benda je. Tak boleh. Lepas tu sebab kita tahu siapa lah, mana nak tahu siapa. Adakah kita nak pergi kahir balik? Ayah boleh, tak ada. Tahu dah tu. Kena setara tu. Tak boleh kita berasa berbudi, kita orang nak terutan budi kita, jangan. Tak ada gap. Tu kalau orang duduk kata boleh ambil batu, buat jamban, kau buat gapo kau, ataupun ada faedahnya untuk perai kau dengan orang kafir, kena angkat secara tu, bukan sedekah kita tu.
Kalau kita nak pahala kena buat lain pula. Waktu tak boleh pahala. Waktu tak boleh pahala. Cuma kita dah tak pakai waktu, tak dosa. Tu je. Kalau duduk dengan kita pun buat cuma awak bau busuk. Siapa-siapa tu kan lama-lama kau busuk. Baik kita tahu tu. Sebab bangkai mampu, tikus kau mampu, kau dalam rumah dah. Kita lelak situ. Masa belah tu Pak Haran dia duduk sekali dengan kita. Belah tu bangunlah ke mana? Boleh. Kalau duduk kita nak tahu hal tu lah juga. Bagi kita cemarnya, busuknya. Bagi orang lain tidak. Orang yang memang berhak tidak. Sebab zakat tu ada pada Nabi, kepada dia haram. Haram tu mana kata tak boleh. Kepada dia. Orang lain halal boleh makan, tak ada gapo. Orang yang berhak. Begitu juga dia. Tak boleh. هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. Hadis ini akhrajahu al-jamaah illa al-Bukhari, kecuali Bukhari. Bukhari tak ambil. Bawah tu tengok, kena tengoklah semula perhati cara dia tu. Lepas tu dia kata warawahu at-Tabarani fil awsat bilafz la salata liman la tuhura lahu. Tiada sembahyang bagi orang yang tidak ada kesucian. Tidak ada kesucian baginya. Tak ada sembahyang. Lafaz lagu tu tapi maksud dia sama, makna dia sama. Wa fil bab an Abil Malih gini-gini. Hadis Abul Malih tu siapa dia? Dalam kitab mana? Di sini sebut. Fa akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa lafzuhu la yaqbalu Allah sadaqatan min ghulul wala salatan bighairi tuhur. Begitu lafaz tu. Wal hadis sakata inda bukan inda tu anhu Abu Dawud thumma al-Mundhiri. Kerana Abu Dawud dia tak komen ke apa. Bila dia tak komen tu sekurang-kurangnya hasan, mengikut ulama. Begitu juga Mundhiri yang buat komentar terhadap kitab Abu Dawud tu, dia pun dia tak kata apa. Jadi hadis Abul Malih tu ada dalam Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis Abu Hurairah fa akhrajahu Syaikhan, itu Bukhari dan Muslim, dengan lafaz la yaqbalullah. Jadi la tuqbalu salatun, tidak diterima sembahyang tadi tu. Tidak diterima sembahyang. Siapa yang menerimanya atau tidak mahu menerima tu siapa? Tak jelas kan? Pasal dia nak faqih. Bina majhul situ tadi dalam Tirmizi. Tapi kalau kita tengok dalam hadis lain, kenapa? Hak tak diterima tu Allah. Tu sebab kena tengok kata hak lain. Sebab tu Imam Tirmizi isyarat kepada wafil bab. Nak tahu lebih detail lagi, lebih jelas lagi, tengok hak lain kata. Misalnya di sini dia sebut la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Jadi nampaklah siapa dia hak tak saya terima. Sebab apa ya tak sebut dalam hadis Tirmizi tadi, tak sebut tu guna apa dibina majhul tu buat apa? Dia kena balik semula, kena nahwu semula lah. Tu yang penting nahwu tu. Apa yang dia guna bina majhul? Tak saya sebut fa'il tu. Apa ya dia panggil dalam judumnya al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh tu. Apa tu tidak disebut fa'il dia? Banyak sebab. Banyak sebab. Hak tu kena dalam nahwu. Tak apa.